Di sini, angin laut berbisik lembut menyapa jiwa dan deruan ombak menjadi muzik alam yang menenangkan. Terhampar luas keindahan pantai, mengingatkan kita betapa agungnya ciptaan Allah. Setiap pasir, setiap bayu adalah tanda kasih dan rahmatnya kepada manusia. Dalam tenangnya alam ini, kita berhenti sejenak mensyukuri nikmat, menghargai kebersamaan dan kembali menyatu dengan alam. Inilah perjalanan kami di Nelayan Beach Resort. Bang. Hai. Macam dah lama tak jumpa? Rindu kami tak? Mohon lah tak rindu. Okey. Macam biasa sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini kita berada di Nelayan Beach Resort. Nelayan Beach Resort ni dekat Bandar Penawar. Dekat Bandar Penawar, area Pengerang lah, Pengerang. Kalau mana yang pernah pergi area Pengerang ni, dia berdekatan dengan Lotus Sea View punya resort tu lah. Nelayan Beach ni pun dia resort juga sebenarnya, tapi dia ada campsite. Jadi kita nak try dekat sini pula, nak main suasana pantai pula. Memandangkan Johor ni kerap hujan, silap. Kerap panas, jarang hujan. Jarang hujan. Sebab kalau ikutkan musim sekarang ni masih lagi monsun. Tapi kita cuba ambil risiko lah, bermain di tepi pantai. Tapi pantai dia still okey. Tak adalah macam jenis pantai yang sangat luas, yang tak ada pulau, yang senang kena ribut. Still okey. Right. So ni saya dah naikkan tent. Lambat sikit buat opening. Sekarang ni kita nak set up lah dulu. Okey. Ciao dulu, bye. Okay guys, kalau main kat tepi pantai ni, kita kadang-kadang kita tak tahu tau keadaan semasa dekat pantai ni. Kadang kita tengok fokus okey, tapi tiba-tiba jadi ribut. Jadi kalau korang pakai air atau apa air sekalipun lah, tak kisah. Ini bukan saya nak mengajar, tapi ini peringatan untuk kita bersama. Kita sebab tent ni mesti akan ada tali macam ini kan. Okay, tali yang ikat pada tent tu, seelok-eloknya kita gunakan dia. Supaya kalau kata kena hujan atau kena ribut, kemah kita tak terbang melayang lah. Okay. Dan pastikan kalau boleh main tepi pantai yang pasir lembut macam dekat dalam beach resort ni, at least lah kita punya pack ni 40 cm. Okay, at least. Okay, saya pasang dulu saya punya. Kalau tak pasang-pasang melayang. Alright. Sampai dia ketat. Okay. Dirikan kemah kita bersama, bina kenangan di bawah mentari, semangat membara, jiwa merdeka, alam memanggil, mari nikmati. Wow, kita jelajah dunia. Wow, dengan hati gembira. Alright guys, semua dah settle. Okay, cuma kali ni setup yang paling malas lah kot. Malas Kan? sikit. Malas sikit lah kali ni. Jadi sangat-sangat simple je. Dengan tak berapa nak buat persediaan sangat kan. Jadi yang penting kita go to camping saja. So kali ni kita nak pergi, nak have fun je. Nak spend time bersama anak-anak. Sebelum puasa lah sebenarnya kan. Belum puasa. Anak-anak pun dah tadi dah tercebur tu je. Lagi naik tu hitam tu. Tadi masa datang macam Ada mendung sikit. nak mendung sikit. Itu tak ada. So apa yang kita boleh persembahkan pada kali ni, kita bawakan tent yang lama kita tak pakai ni. Rasa dah setahun lebih kot. Dah setahun kita tak bawa tu ni. Dalam pun saya tak simple. Siapa yang korang boleh nampak, just ada camping cot, tilam, lepas tu ada meja bulat sikit tu. Pas lampu itu je lah. Luar pun setup sangat-sangat simple je. Kan? Ada tactical chair. Tactical chair. Tu ada mini apa nama? Mini camping cot. Tempat ruangan dapur. Pun sangat simple. Simple je kali ni. Nak berat-beratkan kereta, menambahkan beban. Kalau simple-simple macam ni,
cepatlah kita boleh berehat tu adalah satu malam kan. So awal kita berehat, dapatlah healing kat tepi pantai ni. Sebab pantai ni dia punya vibe kan lain sikit. Pantai yang baik tenang je. Landai. Ingat nak mancing tapi tanya dengan staff CEO. Dia bukan ikan pun mana kata. Cuba lah. Sebab saya bawa yang surf cast punya. Tak tahulah. Sebab ni macam landai kat dari sini. Sana kan nak. Dia kat belah sana, dia macam ada satu beting macam tembok tau. Hampir sebelah tembok tu mungkin lah. Sebab dia kat sini ada jeti, sebenarnya ada jeti sampai ke ujung. Sebab dia pun Nice. redup. Pokok pine kan. Ya, Ni pokok pine kan. Redup. Hari ni pun tak ramai. Saya tengok ada 3 tent lah termasuk saya ni. 3 tent. Tapi tenang lah kat sini. Untuk healing, Tenang. recommended. Tenang je. Best. Saya tak tahu nak beraktiviti apa. Saya rasa nak teman anak-anak dah kot lagi ni. Tapi saya tak bawa baju mandi pula. Tak ada sesalinan, tak ada lagi. Baby tidur je lah. Tidurlah saja. Terehat dulu bersama menyatu dengan alam. Alright guys, selesai kita punya sesi berehat. So daripada tak ada apa nak buat, kita teman anak-anak kita mandi. Bukan mandilah, layanlah diorang main di pantai ni. Minggu lepas dah kena piknik tu hari tu bagi ada pergi piknik sekejap dekat Rehat Glams. Habis hitam. Ini belum sempat cerah, hitam lagi dah nak ni. Temanlah diorang. Langkah kaki di bumi hijau, langit biru jadi saksi kau. Angin pagi bawa cerita, hari ini kita bermula. Tangan bekerja tanpa henti, gelak tawa teman di sisi. Perlu jatuh bukan beban, ini saat. Siapa nak aiskrim? Siapa nak aiskrim angkat tangan. Start. Jom, jom. Ada pula aiskrim motor kering. Ha. Tonik ke apa. Pergi beli aiskrim dulu. Lalu kat tempat-tempat campsite di pantai ni rajin. Dan jual-jual aiskrim macam ni. Itulah, sekali-sekala makan aiskrim. Ya, uncle buat sabar. Lah yang mana? Coklat. Coklat. Oh, lime. Ambil coklat dulu. Ada coklat juga kan? Coklat sini. Detik berlalu bagai cahaya, indes hidup penuh warna. Debu tanah di hujung kaki, takkan padam api di hati. Guys, saya nak screen dulu. Langan luar biasa, dirikan kembali. Petang semakin melabuhkan tirainya. Langit berubah warna. Perlahan-lahan disapa cahaya senja yang indah. Di tepi pantai ini, deruan ombak seakan mengajak kita berhenti seketika, menarik nafas dan merasai ketenangan yang jarang kita temui dalam kesibukan hidup. Angin laut menyentuh wajah, pasir halus di bawah kaki. Semuanya mengingatkan kita pada kebesaran ciptaan Allah. Saat mata memandang ke ufuk, hati terasa kecil, lalu tunduk bersyukur, bersujud kepada Sang Pencipta atas nikmat waktu, alam dan kebersamaan yang dipinjamkan kepada kita. Kerana dalam setiap senja ada ketenangan, dan dalam ketenangan itu kita kembali mengenal diri dan kembali dekat kepadanya. Kita makan malam dulu guys. Lauk simple. Asam pedas ayam. Asam pedas ke? Tom yum. Tom yum. Yum. Batuk deh. Apa je lebih? Buat masam. Dia kalau macam apa, kita makan lauk biasa pun, kalau view dia macam ni, tambah.
Betul tak? 2 kali tambah kan? Kalau kau rumah masak sedap macam mana pun tetap rasa sedap. Tapi lagi camping, masak biasa je. Di dapur sedap. Jadi sedap. Tahu kenapa Buat lah. Tengok penerimaan orang lah. Kalau orang yang memang tak minat Tak yang camping tak rasa juga. Betul lah guys. Fikir macam susah payah camping. Nak masak lah lagi apa semua. Kan? Setengah orang. Orang dia rasa puas bila awal tu dia susah. Macam camping kan, nak kena set up, nak kena ni semua kan. Baik di rumah je. Kadang ada orang suka benda tu. Suka susah dulu sebab dia nak rasa nikmat di kemudian je. So minat berbeza. Dah ada orang kalau kita tengok macam camping ni dia tak masuk kepala kan. Dia salahkan dia sebab memang dia tak masuk kan. Rasanya tak adalah gelap sangat. So okey lah. Kita jelajah dunia. Wow, dengan hati gembira. Tali ikat pancang di palu, rentak masa terus berlalu, detik berlalu bagai cahaya, tanya hidup penuh warna, debu tanah di hujung kaki, takkan padam api di hati, setiap detik kita rasa petualangan luar biasa. Dirikan kemah kita bersama, bina kenangan di bawah mentari, semangat membara, jiwa merdeka. Apa yang lama nak boleh angkat? Mana tak? Lepas. Kita jelajah dunia. Mana boleh angkat macam ni? Wow, dengan hati gembira. Bila malam mula tiba, kemah berdiri tanda usaha. Hari bermula dengan cerita, esok sambung pengembaraan kita. Selamat malam guys. Dah malam. Tidur dulu. Cuba orang esok pagi. Benda-benda macam inilah guys yang buat kita lambat tak pergi. Bangun pagi dengan deruman ombak, burung-burung, kicauan, angin yang bertiup taklah kencang, sepoi-sepoi lah orang cakap. Bila angin tu tiup kena pokok kan, punya bunyi tu pun jadi layan. Betul lah. Dalam surah Ar-Rahman tu betul lah. Cuma apa lagi yang kita perlu dustakan? Tak ada guys. Kalau dekat rumah, dekat bandar, sesak-sesak, pagi-pagi kita bangun pagi, gegas nak semayang subuh, nak cepat pergi kerja.
kan. Sampai kat tempat kerja busy. Bila kita camping, especially tempat-tempat yang melibatkan pantai ni, punya nikmat tu lain lah guys. Sangat-sangat lain lah. Dia membuat kita jadi macam cakap mengenang masa-masa kecil, masa-masa yang takkan kita dapat patah balik. Duduk seorang-seorang menghadap pantai sambil ambil momen suatu sunrise. Tepat minat camping ni memang satu yang lain lah. Allahu Akbar. Healing juga guys, tapi jangan lupa, jangan lepaskan pandangan kita tengok anak-anak yang tengah mandi kat tepi pantai ni. Kena tengok-tengok juga, bahaya. Walaupun sebenarnya pantai kat sini insya-Allah aman je, tak ada masalah apa pun. Dia punya pantai pun jenis landai kan. Jadi tapi kita tetap kena tengok orang lah. Tengok orang main, buat bola apa benda tak tahu. Abi aja. Seorang lagi. Dad. Tak rasa. Yang kecil tu kat sana tu. Adik, macam mana awak punya seluar tu, Dek? Hilal. Mana awak punya seluar tu? Cuba bangun. Mana kaki? Aduh. Pantai dia okey je. Air pun tengah surut rasa ni. Bersama bersatu dengan alam. Waktu itu ada geseng sikit tak apa lah. Ada smoky sikit kan. Jom kita sarapan guys. Allahumma barik lana amin. Bismillah. Rasa coklat ais. Tak sini. Depan. Ini ada ni. Apple patty. Oh, tak mandi? Ada. Habis je sarapan, kita orang mandi, bersihkan diri. Lepas tu terus kemas semua barang dan kemah dan balik. Apa yang saya boleh katakan berkemping di nelayan beach resort ni, saya boleh dapatkan ketenangan jiwa yang mungkin susah nak dapat. Ketenangan ni subjektif. Setiap orang mungkin tak sama cara mentafsir ketenangan. Bahkan, cara untuk mendapatkan ketenangan pun mungkin berbeza. Tapi macam mana sekalipun, ketenangan pasti bertemu kedamaian. Terima kasih kami ucapkan kepada anda yang setia menonton. Harap video kali ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share jika anda rasa ianya bermanfaat. Bersama bersatu dengan alam. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon ampun dan maaf zahir dan batin dalam rangka menyambut Lebaran yang bakal menjelma. Semoga kita berjumpa lagi Bersama menyatu dengan alam.